Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak share unboxing satu keyboard yang memang unik. Keyboard retro berbentuk typewriter, warna hijau dan paling best ada lampu LED. Dari segi warna dia memang striking warna hijau tu. Terus tarik perhatian, keypad bulat ni pula buat saya rasa macam pegang mesin type klasik tapi dengan sentuhan moden. Keyboard ni guna sambungan USB Type-C, jadi senang nak install. Plug and play je, terus detect tanpa setup leceh. Lagi stabil, lagi cepat kan? Okey, jom kita tengok highlight utama dia, lampu LED. Bila saya on je, terus jadi wow factor. Lampu ni dia boleh bertukar corak, jadi kita boleh pilih ikut mood atau mana yang berkenan. Memang cantik kan, jadi macam kita boleh pilih mana yang kita berkenan. Okey, kita juga kita cuba type lah Okey, memang rasa smooth, rasa sangat macam guna mesin type yang zaman-zaman dulu tu. Dia punya bunyi kliki dia memang rasa macam mesin type lah. Jadi sangat sesuai untuk blogger, penulis, student atau gamer yang nak sesuatu lain daripada keyboard biasa. Okey, kesimpulan dia, keyboard typewriter ni memang bukan sekadar dia nak naik, tapi boleh jadi hiasan meja yang klasik. Retro look, modern soul dan juga dengan sambungan Type-C lagi senang untuk semua orang. Jadi memang wajib untuk kolektor atau sesiapa yang nak vibe unik dekat setup mereka. Okey, itu saja review saya. Thanks for watching.